Da da do do ah hey ba 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 psh, ba 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 da tika tika temu dan santai. Hi everybody, welcome back dan Assalamualaikum kepada semua di Temu dan Santai Podcast bersama saya Tahira Sirat, ruang kita, cerita kita. Dan semestinya Tahira hari ini menggayakan satu abaya yang sangat-sangat cantik dan premium daripada Zaiwar Said. Here at Temu dan Santai Podcast kita bawakan 4 pillars, of course, about leadership, wellness, wealth and of course community confession. Dan hari ini kita cerita tentang real talk, real conversation, real stories and of course a little bit here and there about Tahira Sirat. Hari ini saya tidak berseorangan. I brought 2 of the most beautiful ladies in the whole world. Banggalah mereka. My very beautiful sahabat daripada Queen Unfiltered. Please welcome Aina and Syah. Hai, Assalamualaikum. Oh, sopan je hari ni. Okey, kita nak kenalkan siapa korang ni sebenarnya di dalam hidup Tahira Sirat. Boleh Aina cerita dulu? Okay, my name is Aina. So, I am one of her best friend. Actually, saya kenal Tahira ni masa buat live stream dengan Dr. N Skincare waktu tu. Yes. Masa tu, first time nampak dia dekat live kan. Wow, who's this beautiful girl? And saya pernah jumpa dia sekali, masa tu dekat Astro. Astro I think. Yeah. I nampak dia dekat TV tau. Dia tengah review alat mengurut tu yang dekat tangan. Saya sukalah pakai benda ni dekat Wow Shop. kat Is rumah. it Wow Shop? Ya, I think Wow Shop. Okay. And then dia tengah review, cakap comelnya dia ni, first time nampak. Lepas tu esok tengok balik dah tak ada dah. Rupanya dia dah tukar bidang. Dia jadi live TikTok live host. Betul. Different profession. Sekarang saya sudah bersama dengan Tahira di sini. Alhamdulillah. Allahumma barik. Okay, Syaz, how do we know each other? Actually, I truthfully lupa. Aku sebenarnya lupa, aku tak tipu. Okay, hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Syaz. Saya berkawan baik dengan Tahira. Dah lama lah, dah few years. Tapi kita start kenal actually masa kita orang sama-sama bekerja sebagai live host dengan Beauty of Joseon. Oh my God. So dekat situ kita banyak communicate sebab Tahira juga bukan sekadar kita punya main live host dekat TikTok untuk BOJ, tapi at the same time dia juga train kita orang semua. So dari situ kita mula spark that kind of connection dengan Tahira lah. So lama-lama kita jadi rapat, lama-lama sekarang dah jadi bestie forever. Masya Allah. So that's forever. Right. Korang nak tahu tak macam mana experience Aina nak kawan dengan Tahira ni? Jangan nangis dulu belum start dia. Yes, tak boleh tau. Syah, aku tolong Syaz. Tapi ni betul-betul sweet. Seriously. Korang kan nak tahulah. Korang nak tahu kan Syaz dengan Tahira kan? Tahira dah tahu dah. Tapi I nak cerita dekat you all. Kenapa, macam mana Aina nak kawan dengan Tahira ni? Aina tak tahu nak approach orang. Tahira tahu, I nampak je macam extrovert. Tapi actually I am so introvert. Yeah. Lepas tu, Aina istikharah. You istikharah nak kawan dengan I? Uyo. Solat tahajud macam tu. I remember the story, memang you pernah cerita. Kan? I minta kawan yang baik. Ya Allah, bagilah I kawan yang baik. I dah penat dah jumpa dengan orang yang tak ikhlas. Kawan ni kena ikhlas tau guys. Betul. Kalau korang tak jumpa kawan yang ikhlas, susah dia nak bawa you dekat circle yang baik. Trust me, you dapat kawan yang tak baik, dia akan tarik you buat benda yang tak baik juga. Walaupun sekadar pertuturan. Betul. Walaupun sekadar, contoh you ada kawan yang dalam situasi yang sangat tak baik lah. Kita boleh ambil sikit kes menyondol tadi kan. Contoh kawan tu suami tu telah disondol. Okay, so dia ada circle lain yang mungkin bad sikit lah. Dia akan suruh buat jahat balik benda yang sama. Which is not good lah. Kita nak bagi kawan kita tu grow kepada positivity yang lebih baik. Exactly. Bukan merosakkan diri dia lagi. Betul tak? So that's why circle is very important. So Aina nak ada kawan yang positif, boleh bagi kita jadi lagi baik, kenal Allah dengan lebih baik, ikut agama masing-masing jugalah. Kita pun mesti ada kepercayaan kita masing-masing, right? So for me, I nak dekat lagi dengan Allah. So I nak kawan yang boleh ajak I ke arah itu. Masya Allah. So I solat hajat, tahajud, istikharah, I memang malulah nak cerita sebab benda ni sangat personal. Tapi that is how I nak get a friend like both of them and Tahira. I'm so happy kenal Tahira. Tahira pun bawa I jumpa kawan-kawan yang lain juga. I sangat-sangat bersyukur actually. Thank you so much Tahira. Ya, aku rasa macam too much of compliments. Ya Allah kan. Keep us grounded insya-Allah. Okay, so talking about friendship, do you have any experience of this kind of friendship? Or you never had any girlfriends? Nangis.
nangis. Kau cakap baru dah start. Tak ada nangis pun. Okay je. okay. Alhamdulillah. Actually memang tak banyak girlfriends. Memang tak banyak Kenapa? girlfriends yang orang kata apa, kita boleh deeper connection tu. Memang kurang. Ada tapi yang daripada orang kata apa membesar bersama dari zaman sekolah ada. Tapi we stay far. So kita jarang nak berkomunikasi. Dia pun kerja, I pun kerja, and then masa tak sama. Dia mungkin dah berumah tangga, dah ada anak, I tengah single lagi. So kita memang banyak lah jadi jarang berjumpa. Tapi we stay, keep in touch, everything kan. Keep in touch. And then nanti one day memang dari dulu, Tahira pun tahu cerita ni, dari dulu I memang sentiasa berdoa dekat Allah. I nak sangat-sangat dapat satu girlfriend circle yang boleh membawa I lebih rapat dengan Allah. Yang boleh tarik I pergi mengenal lagi dengan Allah. Macam Allah gitu. berbarik, Masya Allah. Kan? And then I think it's been so many years kita mendoakan benda tu, and suddenly Allah hadirkan tepat pada waktunya berkenal dengan Tahira. Bila dah kenal dengan Tahira, Tahira bawa masuk lagi kenal dengan kawan-kawan yang lain yang also kita terus jadi rapat. Yeah, we have Lina, we have Betul. Aina Wahida. Betul, we also kita have ada. Yoshi. Dia ada Yoshi juga. Alhamdulillah memang kita kenal semua. Lepas itu makin lama makin rapat, makin berkawan. Kita jadi lebih sayang. And then sama-sama sentiasa mengingati, orang kata apa, mengajar each other. Bukan sekadar berkaitan dengan persahabatan ke, kehidupan ke, rumah tangga ke. Tapi juga berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan zikir, selawat, Al-Quran. Macam-macam lagi. Oh my God, I remember we did a battle of selawat. Ya. So hari korang dah berapa? 1,000? Korang dah berapa? 5,000? Oh my God, that's so long ago. Tak ada, last year kan? Yes, last yes, year. yes. Tapi I still buat. Cuma kita dah tak keep track. You buat berapa? Betul. Tapi lepas I kahwin pun, I rasa I better tu dengan diri sendiri je lah. Macam bila kita tak boleh solat, kita banyak berzikir and kita banyak keep track dengan number yang kita buat je. Aku rasa paling banyak pun sekarang 1,000 kot. Ya Allah, forgive me ya Allah, 1,000 je aku buat. Kita boleh mula lagi. Biasa Tahira buat 10,000 tau. Ya Allah, Betul. ya Allah. You all nak tahu tak? Tahira dia selalu cakap, Aina jom hari ni battle 10,000. Boleh, jom let's go. Subuh dah start. Subuh. Astagfirullah, korang dua. astagfirullah. Betul. Tengah malam dah mula juga pun ada sampai tertidur-tidur. Pagi update. I dah macam ni. Okay, kita sambung lagi. Let's go. Minta Allah bagi berkah banyak-banyak lagi. Okay, let's go. So Masya it was a Allah. very happy moment lah sebenarnya. It's a healthy thing to do. Betul, benda tu jarang lah. Bukan jarang lah, I tak pernah jumpa friendship yang boleh buat benda ni sama-sama. Sometimes pernah je ada friendship bila kita cakap pasal ketuhanan ataupun Islamik ni, they thought differently about that. Tapi hakikatnya hidup ni, at the end of the day, kena ikut macam mana resmi padi. Betul. Lebih tinggi, lebih tunduk. Kalau lebih tinggi, meninggi-ninggi, sekali Allah kata kun fayakun, maka tunduk setunduk-tunduklah kau. Itu yang I belajar untuk diri I. I wouldn't say to anyone else, but untuk diri I. Di mana kita berada, di situ kita kena tahu tunduk kita hanya pada yang satu, iaitu the orchestrator of all affairs, Allah SWT, insyaAllah. Cakap pasal penyakit ain, kenapa Syaz? Okay, this is a question for you lah. Aku rasa tu dah aku cakap dengan dia, kau dah boleh buang dah telefon kau tu. Kenapa kau sangatlah susah untuk update social media? Tell us the truth. Kalau berkaitan dengan social media ni, most of the time memang jarang buka lah, to be honest lah. Memang jarang gila nak buka. Rasa macam tak ada keperluan untuk buka. Sekarang ada keperluan, dah jadi host kan? Dah jadi host kan? Actually kan, dulu I memang sangat rajin. Benda ni memang sangat rajin untuk posting, everything semua. Tapi bila jatuhnya global, dunia ni dengan PKP, dengan COVID-19, di situlah bermulanya tidak mempunyai Keperluan. apa-apa inspirasi ataupun keperluan untuk post. That time, back then, I was still working with one of oil and gas company. Lepas itu, kita kan work from home je all the time. Tak boleh nak keluar, tak ada apa. And then I pregnant after a year. Bila dah pregnant anak sulung tu, macam banyak nak post pasal anak tu yang start jadi takut sedikit lah. Can you guys share? Since I you, pun nak tahu. Itulah, you ada 2 anak, you ada 3 anak. I amin insyaAllah. Sebab I jadi takut tu kerana Ain. I takut kerana penyakit Ain lah. Sebab yelah baby kan, anak lagi. Kita tak nak nanti orang, kadang-kadang kita tahu pada waktu itu tu I pun baru nak belajar pasal penyakit Ain ni semua kan. So dekat situ baru dapat take note lah, orang kata macam
where a lot of people back then tak tahu sebenarnya kita perlu sebut perkataan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah hanya untuk mengelakkan daripada ain. Kan? Sama ada kita memberi pujian ataupun kita menerima pujian. Apa sekalipun kita kena start dengan permulaan Allah. Baru kita untuk orang kata apa, it's indirectly memohon dengan Allah SWT untuk dielakkan daripada kena ain. Like a So bila shield. kita post, right, like a shield, correct. Bila kita post, kita tak tahu apa yang orang tu komen dalam hati dia. Kita tak tahu apa yang orang tu cakap dekat mulut dia, behind us. That is because social media, kita post, kita tak tahu apa yang orang tengok tu dia cakap apa dekat dia. Kita tak tahu. So benda tu yang buatkan I sangat afraid. And then obviously anak sulung, lagilah mentality mak-mak kali pertama ni jadi sangatlah sensitif, sangat orang kata apa, peka. Sangat alert with every single thing kan. So dari situ I started to kurang-kurang post. Kurang post, lama-lama dah jadi kebiasaan. Lepas tu jadi problem. Faham? And now anak I dah 5 years old, next year nak masuk 6 tahun. So it has become orang kata apa, a norm lah to me. And then now macam Tahira kata, it's becoming a problem to me. Disebabkan career sebagai live hosting, career sebagai podcast host macam gini. So dia becoming a problem lah. But then Alhamdulillah sekarang Tahira dengan you boleh orang kata apa, validkan benda ni lah kan. Boleh orang kata apa, Kita try lah, kita keep try lah. I will be your reminder. Syazza post hari ni, what are you doing today? You masak apa hari ni? Tolong share Kan, tolong kat share. social media. Sebelum you potong kertas yang you buat kat rumah tu, tolong pacak dulu kamera walaupun kau tak make up lagi. Taklah, masa aku kan kalau compare dengan dulu diorang kenal I dengan sekarang, I think this year betul-betul I start to adalah post. Adalah Kalau tak dia buang je phone dia tu. Kalau tidak, aku rasa setahun aku post 1-2 kali je. Raya, birthday suami aku, raya haji. Itu je, 3 tu je. Busuk-busuk pun New Year punya trip. Tu je. Okay, tu kau punya bahagian. Bahagian Aina sebagai seorang, memang you are a TikTok influencer. You are also ambassador for cricket. You are also affiliate, betul? Yes, You are affiliate. also an affiliate. So, hidup you memang berpaksikan kamera. Betul? Okay. So, you bangun, you tidur, you hari-hari buat content. Also, I tak boleh relate sebab as a presenter, aku pun tak adalah pegang phone 24 jam. Aku pun buat bila sempat je. So, kadang-kadang bila ada production post, aku repost. So, adalah muka kita kan. Tapi you actually live in that sense of world. How do you have time to record yourself? Edit sendiri. Yes, I edit sendiri. You edit sendiri. I sendiri pun ada content creator bayar tau. Kena keluar kos. Aku memang tak boleh relate. Macam mana dia boleh do everything. Dia ada 3 termasuk anak. anak-anak. Termasuk anak-anak. And your Keluar, husband ambil kerja anak. kat luar. My husband travel every day dari Kuala Selangor ke Kuala Lumpur. Oh Hari-hari. my God. Oh my God. Wow. Okay, tell us. How you manage? Okay, actually saya, Aina dari kecil memang depan kamera. Oh really? So my mother always push me untuk on stage. Oh. So daripada 5 years old, 6 years old, actually masa umur 2-3 tahun pun my mum dah push dah, tapi dia suruh masuk. Okay, masuk pertandingan mewarna, masuk suka neka, pergi je macam tu. Supportive So my mother dia memang macam tu, because dulu masa my mum kecil-kecil dia tak ada peluang tu. Dia adalah anak perempuan, dia ada abang tapi dia anak perempuan sulung kiranya. So family dia besar. So dia seorang je. So dia ada pendek kata kongkongan orang adalah parents dulu kan, dia macam tak bagi pergi sana, tak bagi pergi sini. So dia tak nak anak dia kena benda macam tu. Okay. So dia bagi I freedom tu. And I use it fully. Saya guna. So I suka. So dari sekolah I dah memang on camera, on stage, masuk sajak, bernyanyi, menari, almost wakil Director Singapore. boleh suruh dia sajak Tak. Dia kena masuk sajak, penyanyi boleh suruh dia sajak Pidato, congkak, whatever lah. Wakil sana, wakil sini lah macam tu. my God. Lepas tu sport. Sport usually running lah, long run. Ni apa nama? Sprinter. Sprinter 100. I 600, 800, 1500. Tu that Girl, we did not know this even though we are your friends. Because I memang close tu betul-betul close lah. Tapi dia bagi tahu satu Malaysia. So Dia bagi today tahu you satu know lah. Malaysia.
Okay. So dari situ I dah biasa dengan kamera lah. So I dulu kecil-kecil ada cerita saya nak jadi penyanyi. Hari-hari cakap dekat ibu, kakak nak jadi penyanyi. My mum tak bagi, tak boleh. Kenapa? You boleh nyanyi ke? Try lah. Cuba sikit. Janganlah. Cepatlah, sikit lah. Lagu favourite Ya you. Allah, lagu apa Okay, cuba bagi lagu perempuan ke lagu ni? ABC. Tak nak. Real song. Alah, Ada aduh, satu lagu je, babe. Lagu apa? Sekejap, tak tahulah. Selalu you karaoke, you Yang suka biasa lagu dengar apa? lah, biasa dengar sekarang apa? Biasa dengar Alamak, saya dah jarang dengar muzik. Okay, I backup singer. lah. I backup singer. Cubalah kau tak sampai pitching, jangan marah sebab dah lama tak nyanyi ni. Okay. Okay. 3, 2, 1. Every night in my dreams I see you, I feel you. Dah, cukup. Wow, walaupun Sedap, weh. walaupun dia bagi aku 2 line je. Rasa betul. Dah lah, dia tak pernah nyanyi depan kita. Dia nyanyi pernah. depan satu Malaysia tapi 2 line Dia je. tak pernah ikut kita pergi menyanyi. Dia tak pernah. Tak pernah. Dia tak pernah tengok kita jadi Spice Girls. Belum Oh lagi. my god. Oh, tell you what I want, what I really want. I close lah. Actually, world tu I memang dah tutup. Sebabnya my mum tak bagi, so I memang close. So I cakap, okay, apa lagi benda lain yang boleh buat I duduk depan kamera. So Oh my God. content creator. So bila I dah masuk sekolah menengah, sekolah menengah I ada satu problem mana I kena bully tau masa I form 4. Form 4 and form 5 I kena bully. So I memang close gila-gila. I punya social media memang close sebab diorang akan keep track whatever I did dekat dalam social media. Sebab I kan memang suka post. So diorang akan ambil everything yang apa I post untuk tag I dekat sekolah. Dia macam jadikan bahan. Ya, bahan. Padahal I am so freedom. Waktu tu my mum dah buat I sebagai seorang wanita, budak perempuan, budak perempuan dan wanita yang boleh berdikari, boleh enjoy the world whatever. Tapi masuk sekolah tu I memang kena cut habis-habis. Kau tak malu masuk berdiri dekat atas stage depan orang, goyang-goyang gedik-gedik macam tu. Dah aku masuk competition menari. Confirm lah kena menari. Takkan aku nak tidur pula atas stage tu dah competition menari. Betul. So dah biasalah sampailah I universiti I start jadi makeup artist, I jadi model untuk tudung, baju. Sambung sampai dah kahwin pun, sebelum kahwin pun I cakap dengan my husband, okay, camera is my passion. I memang suka duduk depan kamera, I suka makeup, I suka cakap. So this is my world. So kalau you nak kahwin dengan I, you ask my mother. If my mother accept you, then I accept you. So that's how your husband actually approach you lah dengan your mum lah. Ya. Oh, pandai. Tahu tak dia cakap apa? Saya suka awak sebab awak tolong saya basuh baju. Aku ambil upah basuh baju, aku nak duit. Jadi I macam speechless masa dia kata, kau suka aku sebab aku basuh baju kau? Dah baju kau kotor, aku ingat salah aku. Of course aku santal baju kau gila-gila, kau tahu tak? Macam tu. So dia kata I macam ada tanggungjawab tu. Bila dapat tanggungjawab tu dia kata I buat betul-betul. Kalau baju tu kotor lepas salah I ingat tu salah I lah. Sebab I tak tahu memang baju dia kotor teruk macam tu kan. Aku dah guna sabun, basuh sabun so tak hilang. And then dia pun approach my mother semua, okay, dah kahwin. Alhamdulillah. Masa kahwin I buat makeup. So I memang aktif gila makeup sampai 8 tahun. So I stop, I buat live host lah. That's where we all get to know each other. Betul. Sebenarnya lari sikit topik dah masuk deep sangat kita ni kan. Tapi tak apa. Pasal penyondol ni. Okay, cakap pasal penyondol. Girl code. Kita cakap pasal girl code. What do you guys think? Is it the truth thing ataupun the macam kata valid thing ataupun is it a myth? Ada girl code tak? Kalau between kita Queen Unfiltered, saya rasa ada kot. Aku rasa ada. Okay. Kita semua tidak contact each other punya husband. Betul? Itu kami punya pantang larang. We don't Betul. talk directly to each other punya husband, right? I tak minat. Yeah, me too. I tak minat. Nah, yes, your husband lah. Kalau bercakap pun I lebih prefer cakap dengan girlfriend I lah. Kan? Unless kalau jumpa depan-depan tu tegur lah. Ya, Tegur lah, betul. kan. Tidaklah kita Apa lagi ni girl kan. code lah. So is it a mitos ataupun benda yang betul bagi korang? Bagi For aku me, macam kat group kita, antara kita punya friendship, it's like a mutual thing. Yeah. It's something that you can't see but it's there. It's like invisible. Betul. So benda tu memang ada. Benda tu macam mutual respect lah. Sebab kita berkawan kerana dia, kerana kau. Kita berkawan bukan kerana suami kau. Betul. Suami dia, tidak. Betul. Suami dia, suami kau. Betul. Exactly. Aku berkawan dengan kau. So kalau suami kita berkawan, alhamdulillah berkawan bila berjumpa dia pelepak. Tapi kalau kita di belakang, kita memang kita punya girls sahaja. No boys allowed lah. No boys allowed. Also, we also ada satu
code di mana benda ni tak establish pun. Dia just naturally happen. Betul. Dia tak ada pun macam kalau kau sebut lagi, bagi lagi kau kat aku. Tidak ya. Allahu Akbar. Tidak ya. Tidak begitu. Kita memang ada mutual respect yang very very high lah. I think the girl code, yes, it actually does exist. We don't use that kind of words. Kita mutually kita tak guna perkataan sebegitulah antara sesama each other. No. So How do you read me so well? Macam tak payah cakap apa-apa. Dia cakap, dia can respond already. That's why, okay, nak tanya juga dengan korang. Sebenarnya aku tak ingat sebab aku kena tanya dalam podcast. Bila aku ingat dia pop question tu baru keluar. Okay. Kenapa nama kita Queen Unfiltered? Actually benda tu sebenarnya masa yelah Aina kan baru join the group waktu that apa dah aku cakap ni. So macam pelik. Kenapa Queen Unfiltered buat ni kan? So nak tanya orang macam kita pula busy jadi tak apa biar dulu dia orang bercerita. Lama-lama kau lupa. Lama-lama lupa. So nak tahu kenapa kau nak letak nama Queen Unfiltered. Aku pun lupa. Aku rasa Queen Unfiltered tu kau kot. Ya, aku bagi suggestion. Okay. Actually in the beginning the name was different. Aku setkan nama Aku tahu. Forbes. Aku letak nama Forbes Forbes of the Women ke Women of the Forbes. Forbes lah. Macam magazine Forbes. The magazine Forbes tu. Kita orang dream lah nak masuk dalam Forbes tu. kita Aku dream ingat to be Timon-Timon macam tu. Kita orang ni dream to be that kind of luxury premium punya women in the world, you know. Dia dah sebut benda betul. Timon. That was the second time, right? That was with Aina. The first one was Forbes. It was just Aina Wahida. Yeah. There was just I, Lena, Syaz Yoshi. dengan Yoshi. Dah ada dah. Lepas tu Timon Labs tu, Aha. aku pun tak tahulah, dia macam sayur paling senang untuk kita fikir. Faham. And dia macam emoji yang pertama keluar dekat phone I. So dia macam, lantaklah Timon lah, senang lah. Kita nak settle ni kan, cepatlah. Timon Ladies. So Timon dia masuklah you dengan Lina. Oh, okay. Pasal dia tanya, kenapa Timon? Apa kaitan Timon? I macam blur gila tau. Dah tengah malam I tengok. Dia macam benda sebenarnya random je Random, Timon tu. Oh, Sangat-sangat random. So after I think right before Tahira nak kahwin kot. Right? Dengan Cik Amir Rafiz. I think this was few months before Tahira berkawan Last dengan year? Tahira dengan Hafiz. Oh, okay. Last year. Before that, last year. Baru lagi. And then kita April. group yang sama tapi kita tukar nama kepada Queens Unfiltered because dekat situ kita dah ada kesedaran Ada antara benchmark, each ada benchmark. other. Kita dah ada kesedaran antara each other that this circle is trusted. Yeah. This Okay. circle is bonded. Kita bonded, kita binded. Every words that I can use right now semua akan keluar yang berkaitan dengan kita ni memang kukuh. Apa yang kita luahkan, apa yang kita cerita, Dia tutup kat situ. unfiltered with each other, it stays there. Dia macam it PNC. stays with the queens. Yang I nampak, kita sangat-sangat hormat each other. Alhamdulillah. Hazamin fadli Rabbi. yang kita nak. So, I rasa Allah pun dah jawab dah. Yeah. Aina, this is your circle. Alhamdulillah. Tabarakallah. Please Allahumma take barik. care of them. Okay. Okay, ya Allah. Tapi betul, kalau cakap pasal friendship sebenarnya, aku banyak friendship weh. Sebenarnya ikutkan hakikat kehidupan I yang sekarang, I have a lot of different circle. Sangat betul. Okay. Sangat betul Macam mana you I know that. Macam handle? Different circle? Ya. Your question again? Okay, macam mana you manage? Yelah, every circle dia ada different behaviour, different punya Pattern, pattern semua kan. Orang pun lain-lain, dia punya culture dalam circle-circle berbeza. So, how you blend with them? Oh God, this is a very big question for me. I would say, kalau katakan berkawan ni, kita kena blend dengan dia punya aura. Nombor satu. Okay. Nombor dua, menghormati apa yang mereka suka tapi tidak semestinya mengikuti apa yang mereka suka. That's me. I have my own stand. I have my own pendirian yang di mana I carried it everywhere. So every circle yang I masuk tu sebenarnya tak berbeza pun Tahira tu, sama je. Dia yang berbeza adalah orang-orang dalam tu. Contoh, circle ni, dia ni suka pergi makeup class. Okay. And I don't do that. But I will support them. Yang ni suka pergi cooking class macam Puan Aina Wahida suka betul pergi cooking class ya. Nak support boleh tapi jauh kat Langkawi sana. Itulah tu, kalau jiran sebelah rumah pergi dah jom. Dekat dah boleh dah join. Ya.
Cooking class I love too, but kat sini macam susah nak cari kan? Ada tapi jauh Ada. juga lah I daripada think tempat banyak kan. dekat KL macam area Bangsa, betul, betul. Damansara. Oh ya ke? Betul-betul. Okay, this one I memang don't know. Maybe you guys the best person that I can go to, boleh pergi sama-sama insyaAllah. InsyaAllah. Lepas tu kalau kata circle lelaki, to be honest tak ada. Langsung except Zio. I don't have guy friends anymore. I only have this productions friends, which is they are all my circle juga sekarang. And I don't actually hang out with guys anymore ever since I got married lah. I have this boundaries and respect. So kalau you tanya I how do I handle that, I just blend in sahaja. Tapi the version of Tahira tu still maintain. Masih Tahira yang sama. Ada yang circle celebrity, ada yang circle influencer, ada circle usrah, ada circle Queen Unfiltered, ada circle banyak perempuan lah. 99.99% of my circle is perempuan. Do I choose to be in that? Yes. Kenapa? Bagi I penjagaan ikhtilat tu penting. Penting bila kita dah tua-tua gini kan, dah kena macam sedar diri, dah jadi isteri orang, dah perlu ada hormat, nak jaga nama baik suami. Sebab whatever we do also reflect to our husband pun. Kan? Betul. So kita kena jagalah benda tu. And then I tak nak kalau in the future I ada anak I ikut perangai yang kurang baik. Nauzubillah min zalik. We don't know. We don't know. This is all apa yang kita boleh buat langkah berjaga-jaga. Sebab cakap pasal penyondol again, ramai. Sometimes mereka adalah musuh dalam selimut. Betul. Sometimes mereka adalah orang yang kita rasa macam tak sangka. Tapi sebenarnya that's the person yang kita kena be very careful. Kan? Seorang sahabat saya nama dia Akmal Abdullah. Kak Akmal, hai. Kan? Kak Akmal dia menasihati saya satu je. Tahira, Allah bagi kau akal untuk kau fikir. Sama ada benda ni baik atau buruk. Betul. Kalau ikutkan dalam hidup kita ni, Allah always gave us a choice. Betul. Whether kita nak berada di jalan A atau B. Betul. Right? Like today, it's a choice. If you guys want to be in this podcast or not. Betul. Bukankah barokah satu podcast itu apabila setiap episod kita sebut nama Allah? Right? It's very, very, very expensive. And it's very hard for someone untuk sebut nama Allah, 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 Allah. So we have come to the last segment of Queen Unfiltered today. Let us talk heart to heart and also deeply about us. So apakah visi dan misi? Tiba, apakah visi dan misi? Apa kita punya target of this friendship sebenarnya? Jannah. Oh, I nak Aku jiran senang sebelah ni. rumah. Jannah. apa dia? You nak jiran sebelah rumah. Amin. So rumah kita boleh 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. InsyaAllah, insyaAllah. Agak-agak lapar. Tahira, Ya? masak apa hari ni? Hari ni I ada kuih. hari ni Hafiz beli je. Tapi Kau ada salah dah rumah, lebih. babe. Kau salah rumah. Kau nak makan dalam rumah aku, rumah Aina Wahida. Tu je. Tak juga, dia bukan ada beli. Kau je yang hari-hari masak. Kau seorang je hari-hari masak. Kita orang semua ada waktu kita orang beli. Betul, betul, ada masa. betul. Rasa dia yang Kau pasal seorang je masak. I masak. pun kalau tak larat, beli je. Aku Tapi memang. kalau aku tak dapat yang masak, mak mentua aku yang banyak masak. Oh, auntie. Still home cooking. Home cooking, betul, home food. I would say that I cook a lot juga lepas kahwin. Tapi kalau betul-betul sibuk dengan pekerjaan, shooting and everything, my husband also is here. Kita akan belilah mana yang berkesempatan. Tapi kau memang aku respect. Memang boleh masak every day. Is it like satu dish pagi, satu dish malam? Tak. And then bukan every day in a whole month pun. Oh. Sebab aku kan susun jadual life aku during campaign, iaitu starting from payday sampailah ke double digit punya campaign. So 2 minggu tu straight lah bekerja. Kalau aku live petang ke tengah hari ke malam ke, tak ada live siang tu, aku akan masak lah. Tapi bila aku tak available untuk masak, my mother yang akan masak. Oh. My mom Adore-nya yang akan dengan masak. Syaz. Kan, adore. So memang makan masak. So hari yang aku cuti memang betul-betul aku tak ada live. Aku memang tak ada order nak siapkan. Aku akan masak lah. Busy yang jadi perempuan. Aku akan suruh mak mentua aku rehat. Mic kat sini. Oh, nak baring. Oh. Dia rasa Aku macam memang sangat bersyukur sebab mak ayah mentua aku memang sangat Supportive lah. supportive, very flexible. Anak-anak pun dorang yang mostly banyak pantau. Allah So mabarik. memang kalau tak ada mak ayah mentua aku tu, aku pun
tak tahulah macam mana nak jaga anak sebenarnya. Maksudnya dengan kerja yang tak menentu masa. Kerja kita yang tidaklah 9 to 6 macam tu. Dengan husband aku yang kerja dia pula bukan mengikut waktu Malaysia. Kita ikut waktu negara lain. So timing dia check in check out pula dah. Clock in clock out. Risaulah. Risaulah. Tadi dah sebut penyondol. Lepas tu dah positif balik. Lepas tu check in check out pula. Dah masuk balik ke topik tu? Kita orang habis malam tengah cari hotel. Nak pergi bercuti. Itulah. Aku pun dah check in check out kat sini. Clock in clock out dia tak sama timing. Itulah dia. Dia rezeki kan Allah bagi kita family macam tu. Rezeki Betul. Allah bagi kita macam ni. So, Sebab tu aku kalau ada timing ataupun ada hari di mana aku boleh menyenangkan kedua ibu bapa mertua aku buat. Aku buat. Walaupun aku ada order ke apa sekalipun, aku buat dulu apa yang perlu di rumah. Yalah. Apa yang berkaitan dengan house chores, buat dulu. Lepas tu sambung. Ada je lah benda-benda tertinggal nanti lepas tu. Babe, obviously we are not perfect. But however, I like the way you answered that the vision and mission of this Queen Unfiltered is Jannah. Jannah, So aku betul. sebenarnya tak sabar. You cakap nak jiran kan? How about kita jadi jiran dekat dalam syurga nanti? Betul. My God, do you guys? We've read about each of us is going to have a castle. Kalau insyaAllah ya Allah izinkanlah kami masuk syurga ya Allah. Amin, ya Amin. Rabbal Alamin. So macam bila kita ada castle dekat dalam syurga Jannatul Firdausi, what kind of castle do you guys want? Rumah kau macam mana weh? tak boleh bayang lah. Dia macam satu perkara yang tak terjangkau. But I want that castle. Macam mana rumah you agak-agak banyak pokok ke? Macam rumah Nara ke kan? I nak rumah tu dia macam taman permainan. Sebab I suka budak-budak. Tapi I takut untuk ada ramai. Babe, anak you dah ramai dah 3 tu. Ayolah, tapi I memang I punya cita-cita I memang nak rumah I tu macam playground. So dengar suara budak-budak huha-huha macam tu. Omi, So, Omi. yes. So kalau macam korang ada anak dekat Jannah nanti, please boleh hantar datang rumah I, okay? I akan bagi dorang. You ni lah. What do you want to eat? You buat castle, lepas tu you buat satu tadika. Yes. Tadika ataupun playground just for kids to come. Betul. And all the Gaza and Palestine kids will come and play at your house. Bestnya. Happynya. So, ya Allah. I Masya love. Allah. Kan, lepas tu kalau macam you punya rumah tu penuh dengan kids, penuh dengan cahaya. Betul. Anak syurga kan? Betul. Kalau rumah kau? Rumah aku mungkin aku nak floral. How floral? Like Hansel and Gretel tu candy Candy biscuit. biscuit. Biscuit salah. Aku mau kepada macam aku dari dulu sangat sukakan orang kata apa, interior French. France. Aku sangat sukakan aku sangat sukakan interior French, you know, with all the embroidery laces and everything. Oh, nice. Aku sangat suka all those kind of floral punya design. Amin. So kalau boleh nak ada that kind of one kind of English floral punya garden behind with a little maze. Maze? Miss, dah kita kalau boring-boring budak-budak boleh main dekat rumah Syaz. Kata pendek kata like Bridgerton. Oh my God, Bridgerton. Amin. Ya Allah, angkatlah doa kami. Ya Allah, amin. Like as for myself, I like very clean, pretty glass aesthetics. Betul. Luxury. Luxury, yes, luxury. Dia macam mimpi yang boleh jadi kenyataan kat syurga je. Betul. Kalau kat sini mana tahu Allah izin, amin kan. Amin. I like very clean kemas kan. Lepas tu warna beige, putih. Ya Allah, berangan kita ni besar betul kita tak cerita Tak pasal apa. rumah kat dunia Yuk kita cerita pasal rumah akhirat. Betul. Tak apa. Jangan risau, nak dekat kita Arafah dah. letak je. Nak dekat Arafah dah. Nak dekat Arafah. Nak dekat Arafah dah. Untuk pengetahuan semua, kita punya episod ni kita syuting berdekatan dengan hari Arafah. Ya, betul, berdekatan. Which is what we did last year. All Yes. of us, we actually buat satu list of doa Yeah. and kita orang set timer. Okay guys, it's time for doa. Did Kita read the whole day. the whole day, right? The whole day, babe. Oh my God. The this whole day year is kita going to baca. happen again. Kau baca. Kita siap remind everybody kat dalam group. Time to pray. Time to pray. Time to read. Free tak? Kalau free, baca lagi sekali. Weh, doa aku ada je yang Alhamdulillah Allah Aku izin. dah. Aku dah I drafted a perasan new one. Doa yang waktu itu Arafah. pun ada yang dah termakbul tahun ni. Tapi I tak perasan. Tapi bila you guys cakap macam, alah betul lah. Allah dah jawab dah semua. You wait for this year. Time for the battle. Hari You ni wait for pun, this year. tahun ni pun aku dah drafted dah. Aku belum. Aku dah draft dah. Aku Alamak. dah draft. Aku dah panik ya. Tak boleh. Aku kena draft awal-awal sebab aku sentiasa sibuk. Masya Allah, Masya Allah. Nanti aku lupa. This is very expensive where this friendship is solely based because of Allah.
Dia macam for lillahi ta'ala lah. Betul. Like kau baca doa pun sama-sama, kau makan pun sama-sama kan, kau buat apa pun sama-sama. So benda tu macam mana ada weh, aku tak ada friendship yang satu Hari group tu aku dah remind baca doa. Awal bulan kot aku dah remind kat group. Ya. Korang jangan lupa buat list doa hari Arafah. Oh my god. Aku dah remind awal. Okay, I kena scroll balik. Tolong my Aina, God. fokus balik. Fokus. Dah That's kena amazing. buat dah. Sebab kita dah tinggal lagi tak sampai seminggu dah, babe. No, I think less than 5 days. It's 26, right? 26 on 26 kan, 26. Ya, kita betul. dah 2 days, 21, 5 days. Betul. Okay. 5 days left. Oh my Less than god. a week. Less than 7 days. Masya Allah, Masya Allah. Thank you for empowering. Sebenarnya Alhamdulillah. topik ni, top podcast ni bukan sahaja untuk selebriti tanah air, tapi juga untuk real women, real conversations and real story to be with us today. Which is I really appreciate both of you. Allahumma barik. Allahumma barik. And thank you. Semoga kita punya persahabatan kekal sampai ke syurga, sampai bila-bila. Dan jangan lupa jadi jiran. By the way, my transportation dekat syurga nanti is Red Ruby Horse Wow. with diamonds. I want Okay. a unicorn. Unicorn. Does it Okay, exist? I So tak boleh, fikir lagi. Boleh kat sana Boleh. dah apa-apa pun boleh Apa jadi. you punya transport? I tak fikir lagi. Sebab kanak-kanak kan, so I nak budak-budak atas rumah berlari datang rumah mama sekarang. Come on baby, come on. Macam tu. Aku dengan Playground Tahira dah kan. open. Aku dengan Tahira kalau sebut pasal transportation dekat Jannah, kita always talk about kuda yang terbang. Tapi memang betul, Memang betul kan? benda tu, ya. Ke aku Cuma salah? kau nak kuda kau macam mana? Pegasus. Kau boleh, yes, like Pegasus, yes. Phoenix, sorry, that's not. It Phoenix could is be. a bird. It could Phoenix is a be. bird. It could be. Dia macam orang kata satu conversation yang kita halusinasi tapi boleh boleh. dijadikan Di sebagai Jannah. satu impian insya-Allah. Betul, insya-Allah. And do you guys have any, okay, kita start dengan Syaz lah. Ada apa-apa kata-kata santai untuk penonton-penonton podcast Temu dan Santai? Dia mau fokus kepada nasihat ke atau apa? Terpulang. Ke promoting? Anything. Okay, korang semua jangan lupa continue untuk mengenali kita orang, semua guest dan juga host yang berada dalam Temu dan Santai Podcast. Jangan lupa kenal dengan saya lebih sikit. Tahira dah ramai orang kenal. Aku ni memang tak ramai lagi orang kenal. Jangan lupa kalau jumpa akaun Instagram ke TikTok ke, follow-follow lah ya. Suruh dia post lebih sikit lah dekat IG ya. Oh my god. Please comment on dia punya social Social media. media. Kalau tak, dia tak nak post video. Please. Yeah. Tolong. Okay, InsyaAllah Aina. doakan saja yang terbaik. Amin insya-Allah. Amin. Okay, as for me, saya nak cakap untuk wanita kat luar sana, tak kisahlah korang ni pernah dikhianati sebab kena curang ke, penyondol ke, ataupun korang patah hati sebab best friend korang backstab korang ke. Jangan takut, Allah ada. Jangan takut, Allah ada. I pesan satu je. Okay, Allah ada. Kalau you takut, sampai bila-bila you tak akan bangkit. Bangun je. You tak ada, you takut, you boleh DM I. I'm so scared. Don't worry, I be there. Find the right circle. Find the right Yeah. circle. Yeah, betul. Maybe I am your circle. Maybe Tahira is your circle. Maybe Syaz. So, kita jangan takut. Allah ada. Okay? Remember. Jangan putus asa. Jangan kelar diri sendiri. No. Oh my god. Ada lah tu I- experience. Watch you. Masya Dia Allah. banyak pengalaman lah. Masya Allah, tabarakallah. Thank you so much, Shaina and Syaz, to be my co-host for today. InsyaAllah, we will see them more in the next future episode. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan buka lagi topik-topik menarik mungkin bersama dengan guest-guest yang lain pula. Jadi kali ni kita nak tutup kita punya topik podcast Women Empowerment and Queen Unfiltered dengan penuh rasa bangga dan juga seronok. Semoga anda-anda ataupun wanita-wanita di luar sana sentiasa empower each other. Betul, pick the right circle and be the best version of yourself and always be genuine to each other. InsyaAllah semoganya dipermudahkan. Jadi dengan ni, with that, we have come to the end of the show. I will see you guys till the next episode with Temu dan Santai Podcast, Ruang Kita, Cerita Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Da da do do ah hey ba 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 psh ba 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 da tika tika Temu dan Santai ah hey ba 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 psh ba 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 da tika tika Temu dan Santai